Jadi ini dia Aura 5 HEV. Macam nama dia HEV, ini adalah hybrid EV daripada GWM yang terbaru. Sebenarnya kita dah dapat tengok dah kereta ni dekat Klims 2026 hari tu. Tapi kali ni kita akan tengok kereta ni dengan lebih dekat. Jom. Untuk keseluruhan rekaan kereta ni memang nampak unik. Kalau kita tengok dekat bahagian lampu depan yang bulat ni, memang ini adalah identiti Aura lah yang kita kenal selama ni. Jadi kalau kita tengok dekat bahagian lampu belakang pula, dia masih lagi pakai rekaan yang minimal macam ni, ada satu garis ni je. Jadi kita boleh tahu ini adalah kereta Aura kalau kita tengok dari jauh. Aura 5 HEV ni dikuasakan oleh teknologi hybrid pintar Hi2 terbaru daripada GWM yang menggabungkan prestasi dan juga penjimatan bahan bakar. Kuasa maksimum dia boleh pergi sampai 223 PS dan juga torque sampai 476 Nm. Membolehkan jentera ini memecut daripada 0 ke 100 dalam masa 7.7 saat sahaja. Untuk penggunaan bahan apinya pula hanya serendah 4.4 liter bagi setiap 100 km. Jadi kalau kira-kira tu, kereta ni boleh gerak sampai 1100 km dengan hanya satu tangki penuh. Jadi sekarang saya dekat bahagian dalam Aura 5 HEV ni, dan kalau dekat driver side ni, depan saya ni ada satu skrin yang tunjukkanlah info-info yang penting ada untuk driver. Lepas tu dekat sebelah skrin tu ada lagi satu skrin yang tunjukkan info-info pasal kereta ni pula, macam range kereta ni, bateri dan juga beberapa setting yang kita boleh kawal dekat dalam skrin ni. Dekat bahagian bawah pula ada a few lagi buttons yang kita boleh kawal, macam lampu hazard, butang aircon. Jadi ini ialah kunci untuk Aura 5 HEV ni. Lepas tu dekat bahagian bawah ni ada pengecasan nirwire untuk phone. Lepas tu dekat ni ada cup holder, dua cup holder yang kita boleh letak lah apa-apa yang kita nak letak nanti. Lepas tu kat sini mungkin untuk letak telefon. Kat bahagian belakang ni pun ada satu lagi kompartmen yang kita boleh letak barang. Lepas tu kita bergerak kat bahagian bawah ni pula pun ada lagi ruang yang ada USB-A, ada USB-C dan juga power outlet. Lepas tu bawah ni pun setiap ada ruang untuk letak handbag ke apa macam tu. Jadi sekarang saya bergerak kat bahagian belakang kereta Aura 5 HEV ni pula. Dekat bahagian belakang ni pun rasa luas dan juga nampak minimal. Kalau kita boleh nampak ni ada satu lubang aircon kat sini. Lepas tu ada satu lagi USB-C dan juga ada satu lagi ruang untuk kita letak barang-barang yang kecil lah. Untuk tinggi saya yang lebih kurang dalam 170 lebih ni, sangat luas lah, sangat selesa. Legroom saya sangat banyak lagi dan juga headroom saya pun masih lagi banyak. Tapi yang peliknya untuk satu SUV, dia tak boleh tarik dekat bahagian tengah ni dan ada cup holder kat tengah ni. Ni agak rare lah untuk saya sebab saya tak pernah nampak lagi kereta SUV EV yang tak boleh tarik dekat tengah ni. Dan last sekali untuk sebuah SUV mestilah kita kena ada sunroof kat atas ni. Jadi buat masa ni masih lagi tak tahu berapa harga yang akan ditawarkan untuk Aura 5 HEV ni. Jadi sama-samalah kita tunggu, tarikh pelancaran dia tak lama lagi. Sekian itu saja daripada saya, Amzari. Kita jumpa dekat video yang akan datang. Bye bye.